Hello everyone, welcome to Autotech Malaysia. Hari ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai Pro 2 Kenari, sebuah kereta kompak yang masih mendapat perhatian di kalangan peminat kereta di Malaysia. Pro 2 Kenari ialah sebuah kereta kompak yang dikeluarkan oleh Pro 2 dari tahun 2000 hingga 2009. Model ini sebenarnya adalah versi rebaj daripada Daihatsu Move L900 dan terkenal dengan reka bentuk Tallboy, iaitu reka bentuk tinggi yang memberikan lebih banyak ruang dalaman berbanding kereta kompak lain. Reka bentuk ini menjadikannya pilihan popular di kalangan pemandu yang mahukan kereta kecil tetapi tetap luas dan selesa untuk kegunaan harian. Dari segi prestasi, Pro 2 Kenari dikuasakan oleh enjin 1.0 LHVE, enjin 3 silinder DOHC 12 injap yang mampu menghasilkan 55 tenaga kuda pada 5,200 revolusi per minit dan 88 Nm torque pada 3,600 revolusi per minit. Kereta ini menggunakan sistem pacuan roda hadapan FWD dan ditawarkan dalam dua jenis transmisi iaitu manual 5 kelajuan dan automatik 4 kelajuan. Dari segi penggunaan bahan api, Kenari dianggap cukup jimat dengan kadar sekitar 16 hingga 20 km per liter, bergantung pada keadaan pemanduan. Dari segi dimensi, Kenari mempunyai panjang 3.410 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.620 mm dengan jarak roda sepanjang 2.360 mm. Beratnya pula berkisar antara 850 kg hingga 920 kg, menjadikannya ringan dan mudah dikendalikan di jalan raya bandar. Model ini juga terkenal dengan steering yang ringan, menjadikannya mesra pengguna terutama untuk pemandu baru atau mereka yang sering bergerak di kawasan bandar yang sibuk. Sepanjang tempoh pengeluarannya, Pro 2 Kenari hadir dalam beberapa varian termasuk Kenari GX, model asas, Kenari EZ, versi automatik, Kenari Aero, versi lebih sporty dengan body kit, dan Kenari RS, edisi khas dengan reka bentuk lebih agresif. Walaupun reka bentuknya agak ringkas, Kenari tetap dilengkapi dengan ciri asas seperti tingkap kuasa, penghawa dingin, sistem audio radio, CD, serta tempat duduk yang selesa. Namun, dari segi keselamatan, model ini agak ketinggalan kerana hanya menawarkan tali pinggang keledar dan beg udara pemandu pada model keluaran kemudian, tanpa ciri seperti ABS atau ESC yang kini menjadi standard dalam kebanyakan kereta moden. Antara kelebihan Pro 2 Kenari ialah saiznya yang kompak, ruang dalaman yang luas, kecekapan bahan api yang tinggi, serta kos penyelenggaraan yang rendah. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa kelemahan seperti bunyi enjin yang agak kuat pada kelajuan tinggi, reka bentuk yang sudah agak ketinggalan zaman, dan tahap keselamatan yang minimum. Setelah hampir sedekat di pasaran, Pro 2 Kenari dihentikan pengeluarannya pada tahun 2009 dan digantikan oleh Pro 2 Viva, sebelum akhirnya Pro 2 Axia mengambil alih sebagai model kompak utama Pro 2. Walaupun begitu, Kenari masih mempunyai pengikut tersendiri dan kekal popular di kalangan peminat kereta kompak di Malaysia kerana ketahanan dan kepraktikalannya. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Autotech Malaysia untuk lebih banyak info menarik mengenai dunia otomotif. Terima kasih kerana menonton, jumpa lagi di video seterusnya.